kucing. Jalan. Tanjak. Kita suka. Kantok kah? Kantok. Oh, dia juga tapi penuh tangan. Ngajam ah. Ayah. Pipi. Kat sini banyak buaya. Di sini. Trailer. Sini. Dia pusreng ni. Jam lagi. Okey, 2 kilo. 2.6. Tu lagi teruk bagi slipper. Kuat sadi aku, oi, grip kuat tu. Oh. Mau bagi cepat hotel tadi. Oh, dia bagi harapan yang akan dekat dia. Habis saya lah. Oh, senang sini guys. Penan biru. Penan. Oh, biasa banyak penan ya. To Great Cave, 1.6 km. Dapat pantanan ni. Kneel down, do not trample on us. Oh, ada siput-siput. Panjang perjalanan kita guys. Kita tahan di jembatan ni. Okay, kita jumpa bangunan struktur bangunan pertama. Mungkin ke tandas. Ni kalau suka nature di sini guys. Toilet. Jumpa toilet kita guys. Ada toilet. Ada gerai-gerai sini. Tapi tak ada orang menjual lagi ni. Tidak ada orang menjual. Kosong hari ini. Welcome to Gua Nia. Selamat datang ke Gua Nia. Dia berhenti tak? Bos kata dah dulu. Okey, tu kan 1.5 km lagi. Boleh. Inilah Tedes Cafe. Tedes Cafe. Ya, boleh cak ke sini. Kita pilih. Kita dah mula masuk dalam Tedes Cafe. Tedes Cafe.
Sebagai gua dagang terus ke. Kayu semua ni guys, kayu belian guys. Di makanan besar rambut atas ni. Ni boleh. Dia ambil lah kayu belian ni. Apa ni? Siput. Hah? Ini. Daluan siput. Kajian ekologi. Arkeologi. Sini software. Rasa ni tak selesai kerja ni, so kita boleh sambung lah. Mesti ada emas. Sini, okey? Dah boleh balik lah. Kamu nak mengaji sebenarnya kami kamu. Bos kita nak. Apa yang Burung layang-layang lah. Hai, mana kau layang laut? Kita dah selesai mas tadi, setakat batu cave saja. Untuk masuk ke batu guanya agak tertutup. So inilah perjalanan balik kita. Kita lalu laluan yang sama. Belah di sungai. Kluk 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 kluk. Thank you, please come again.